Rim Jepun untuk kereta 4x4 guys. Okay guys, hari ni Wan Cina nak juga sambung unboxing untuk rim Jepun yang baru sampai kedai Wan Cina. Okay, tapi kali ini untuk kereta 4x4 guys. Okay, rim ini sangat banyak orang cari juga. So kita buka kotak dulu, tengok rupa rim ni apa guys. Okay guys, inilah rupa rimnya TE37XT. Ini adalah untuk 4x4 guys. Memang sangat jarang dijumpa di pasaran Malaysia. Okay, yang jumpa tiruan juga guys. Okay, kita boleh nampak finishing dia adalah hitam mati, dipanggil Blast Black daripada Race. Okay, so rim ini adalah forged, sangat ringan juga dan tahan. Okay, paling ringan, paling kukuh untuk rim forge. Okay, kita boleh nampak finishing dia memang sangat-sangat cantik. Wan Cina pun dah jatuh air liur. Wan Cina nak pasang dekat kereta 4x4 Wan Cina, tapi tak mampu. Okay, so rim ini adalah 6x139.7. Tak sesuai untuk kereta yang pakai 6x114.3. Okay, spek dia adalah 18x9, offset kosong. Okay, cap dia ada juga, cuma kita belum tunjuk lagi. Kita pun tak tunjuk lagi. Okay, so kita tak payah cakap banyak. Memang TE37 punya design 6 batang. Dia nampak ada bibir sikit. Memang untuk 4x4 lah. Nampak lagi, dia nampak macam TE37V. Okay, so finishing depan belakang semua sangat-sangat cantik. Okay, so kita timbang dulu berat rim 4x4 ni berapa. Sebab biasa rim 4x4 memang berat guys. 9.8 kilo sahaja untuk rim 4x4 TE37XT ini. Okay, macam tak ringan sangat kan? Tak boleh kata ringan sangat sebab ini adalah untuk kereta 4x4. Dia nak muatan berat tu semua dia boleh tahan. Itu sebab dia 9.8 kilo. Dah kira sangat-sangat ringan untuk rim 4x4 guys. Okay, so inilah rupanya. Ada ready stock dekat kedai Wan Cina. Kalau nak cari ni, boleh cari Wan Cina. Itu saja untuk video kali. Kalau korang suka video kali, tolong like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari Wan Cina. Thank you guys.